Awak perkenalkan diri. Nama saya Siti Zulaikha binti Mak Kasim dari 3 Aktif. Okay. Soalan saya, apakah persediaan untuk Tahun Baharu Cina? Membersihkan rumah sebelum perayaan. Betul. Ini untuk kamu. Terima kasih. Awak perkenalkan diri. Boleh. Nama saya Syahira dari kelas 3 Aktif. Okay. Soalan saya, apakah maksud pemberian ampau semasa Tahun Baharu Cina? A. Untuk tanda kasih sayang dan doa kesejahteraan. B. Untuk tanda perpisahan. Dan C. Tanda kesedihan. A. Betul. Ini untuk kamu. Awak perkenalkan diri. Nama saya Siti Khadijah dari kelas 3 Aktif. Okay. Soalan saya, apakah warna yang sering dikaitkan dengan sambutan Tahun Baharu Cina? A. Hijau. B. Biru. Dan C. Merah. C. Merah. Betul. Terima kasih. Nama saya Muhammad Faizaddin bin Adwa. Saya kelas ini 3 aja. Okay. Soalan saya, apakah pakaian semasa Tahun Baharu Cina bagi orang perempuan? Pakaian tradisional perempuan, mereka selalu guna konsang. Konsang untuk pakaian tradisional dia orang. Apa dia jawapan dia? Cheongsam. Siongsang. Cheongsam. Betul. Terima kasih. Awak perkenalkan diri. Boleh. Nama saya Muhammad Syarifah bin Muhammad Iswan dari kelas 3A. Okey, soalan saya, tahun 2026 merupakan tahun haiwan apa dalam zodiak Cina? A. Harimau. B. Kuda. Dan C. Naga. C. Naga. Salah. Kuda jawapannya. Kuda itu.